Di akhir zaman, kamu akan melihat pemimpin-pemimpin bercakaran dan bermusuhan semata-mata untuk mendapatkan kuasa. Wal'iyadzubillah. Maka Allah bawa cerita Zulqarnain, seorang raja yang saleh. Dia kaya. Kekayaannya bukan di satu negeri. Kekuasaannya bukan di satu negeri. Kekuasaan Zulqarnain daripada barat ke timur. Sehingga Zulqarnain sampai di satu tempat, di mana di tempat itu adalah tempat tinggal Ya'juj wa Ma'juj. Penduduk di negeri itu mengadu dengan Zulqarnain. Ya'juj wa Ma'juj selalu melakukan kerosakan. Bilangan terlampau ramai. Maka berkata Zulqarnain, kita bina tembok daripada besi dan tembaga. Kita bina tembok daripada besi dan tembaga. Atuni zubaral hadid. Lalu dilonggokkan besi. Besi yang dilonggokkan itu tinggi sehingga menyamai puncak dua gunung. Nak cari mana besi itu? Teknologi mana nak hasilkan besi sebanyak itu? Besi itu dikumpulkan, wallahu a'lam, berapa bilion tan besi itu dipenuhkan di antara dua gunung sehinggalah sampai ke puncak. Kemudian dicairkan tembaga, dituang dari atas. Atuni zubaral hadid. Sampailah dah dipenuhkan ketulan besi, dicairkan tembaga. Tembaga yang cair itu dituang di celah-celah bongkah besi. Dan dia menjadi benteng yang mana Ya'juj wa Ma'juj sampai hari ini tidak dapat menembusi benteng itu. Teknologi itu kalau zaman hari ini tidak dapat diungkap oleh akal dan kemajuan hari ini. Walaupun begitu maju, Zulqarnain begitu kuasa, Zulqarnain begitu maju, begitu ramai tenteranya, tinggi teknologinya, apabila dia ada kelebihan itu, dia tetap menyebut, hadza rahmatun min Rabbi. Ini adalah kelebihan yang diberikan oleh Tuhanku. Walaupun berkuasa secanggih itu, sebesar itu, sejauh itu, Zulqarnain masih lagi tawaduk, masih lagi mengembalikan kesemua kelebihan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.